Monster Emas SKT13. Design dia menarik, shape hebat dia pun rare. Alright guys, so jom kita tengok apa dekat dalam. Inilah dia guys, hebat tu. Korang tengok ni, shape dia cantik gila. Dan korang nampak ada hebat dekat bahagian bawah. Cara nak buka dia senang je, korang pusing je macam tu. Nampak? Dan apabila sampai ke sini, dia dah pun on. Hebat dia ni, kalau kita tengok, kaki dia pendek je guys. Kat sini ada tempat sangkut tali dan charging port type C. Okey, kat dalam kotak ni dia ada bagi satu user manual, satu USB cable dan satu tali yang panjang macam ni. Korang boleh sangkut dekat tengkuk korang. Dia juga datang dengan warna yang lain guys. Warna lain pun nice juga guys. So jom kita test. Okey, benda ni kita pakai sebenarnya macam biasa je. Dan dia pun masuk cantik. Design dia memang menarik dan rasanya senang sangat nak bawa ke mana-mana. Okey guys, untuk nak buat dengar lagu, quality sound dia agak bagus. Bass dia memang sedap. Dan untuk model ni, treble dia mungkin lebih tinggi berbanding yang lain. Kalau korang nak main game macam model Monster yang lain, korang tekan je dekat sini 2 saat dan dia akan tukar kepada gaming mode. Latency untuk gaming mode rendah 50 millisecond je. Dan kalau korang nak buat call, mic dia jelas. Kita dah pun test, korang boleh dengar sendiri. Kita test mic daripada Monster Emas SKT13 dan dia sekarang pun ada di telinga. So, kalau korang nak buat dengar lagu pun best, korang nak buat main game best, korang nak buat call pun best. So guys, kalau korang minat, check out dekat beg kuning di bawah.